Assalamualaikum guys. Wagwan, anda sedang mendengarkan saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Dan untuk minggu ini saya bersorangan guys. So kepada you guys yang teman saya, thank you so much. Korang boleh enjoy, kita akan vibing. Walaupun saya kesorangan, saya tidaklah sorang-sorang begitu. Macam biasa kita punya segmen ni mesti ada orang panggil, ada tetamu saya bawa. Saya bawa kawan-kawan saya daripada City Boys. Give it up for Against Man. I spin the block 2 times, pushing down with the crew. Yeah, be hating for no reason, still on loop. Slap me money, check the proof. Yeah, we got Against Man the building, yo. Yes sir. How are you, brother? Alhamdulillah sehat. Oh, looking clean, man. Thank you. Ini, Awak pun sama. Saya baju je clean. Muka tetap shady lagi. Jangan macam tu. What's up, man? Kita tanya apa khabar? Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sekarang baru release album dah 2 minggu. And hari ni kita akan borak pasal album tu lah. Yes, tujuan Mel hadir malam ini untuk mempromosikan album terbaru iaitu Sense and Senses. Yes sir. Yang sudah pun berada di semua digital platform. Kejap lagi kita borak lebih lanjut. Kita layan lagu dulu. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Happy weekend guys. Korang masih lagi layan-layan bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Dan untuk this round kita bersama dengan wakil daripada City Boys. We got Against Man. I spin the block 2 times, pushing down with the crew. Yeah, be hating for no reason, still on loop. Ya, Against Man in the building, baby. Yes sir. Yeah, untuk mempromosikan album terbaru iaitu album Sense and Senses. Yang sudah pun berada di semua digital platform. Bro, kita borak terus lah pasal album ni. Saya dah layan jujur saya layan sempat layan 1, 2, 3 dengan 9. Betul, total ada 9 track ya? Betul. Kira macam saya layan satu album lah tu. Mantap. So kita cerita sikit, apa itu Sense and Senses ni? Okay, so this is my first debut album. So dalam album ni kita ada 9 lagu dan beberapa buah lagu yang diapit bersama beberapa notable names dalam underground scene. Kita ada Nakalness, kita ada Ichu, kita ada Rudin, kita ada Neil Noy dan City Boys dan ramai lagi. Ya, yang saya perasan untuk lagu closing album ni semua City Boys ada kat dalam tu. Ya, betul. Banyaklah. Lepas tu intro awak bersama dengan Rudin. Sabarlah pun ada. Yes, betul. Boleh lupa. Saya tak boleh lupa. Nampak bukti saya dengar. Bagus. Buat homework. So album tu korang record dekat mana sebenarnya? So album ni dia mix and match lah. Ada yang kita record dekat studio, which is Mercury Studio. And then kita ada juga record dekat rumah saya lah di Sungai Buloh. Wow, shout out to Sungai Buloh. Bila saya dengar Sungai Buloh ni saya rasa kemang lah. Awak pun Sungai Buloh kan? Tempat darah tanah tumpah darah air. Lahir lah kita. 47K. So kejap lagi kita nak tanya tentang konsep album ni. Apa ni Sense and Senses? Kita nak tahu lebih lagi. So kita stay tune dulu. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Yup guys, korang masih lagi mendengarkan saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Dan kita tengah berdudum cat dengan album terbaru daripada Against Man. I spin the block 2 times, pushing down with the crew. Yeah, be hating for no reason, still on loop. Slap me money. Yeah, masih lagi Against Man menemani saya di dalam konti ini yo. Yes sir. Dengan album terbarunya Sense and Senses, yang kini sudah pun berada di semua digital platform. So tadi dia dah pun borak siapa yang ada dalam album ni. Sekarang kita nak tahu tentang konsep album ni, Sense and Senses. Boleh tak Against Man cerita sikit? Okay, so untuk pada yang baru kenal Against Man, so dia seorang yang suka buat benda-benda yang berkonsep. Jadi untuk first album dia ni, of course konsep yang agak berat jugalah, which is Sense, iaitu bau dan juga Senses, which is deria. So apa yang aku plan untuk album ni adalah aku plan for each song dia represent satu bau ataupun deria lah. Macam tu. So nanti adalah lagu Brazil. Tak tahulah bau Brazil macam mana kan, tapi just imagine lah, like if that song ada bau,
Bau-bau. Macam tu. Okey. So kau tengah mengungkap orang panggil deria yang lain selain deria mendengar sajalah. Yes, sir. Deria bau dan deria Six Sense aku boleh kata, boleh kata. Berapa lama tu kau ambil masa untuk buat album ni? Okay, so album ni kita ambil masa lebih kurang dalam 9 bulan untuk siapkan. 9 bulan. Dan berapa masa, berapa lama untuk kau terus release? Daripada 9 bulan tu dah siap perangkaan semua kan? Okay, so aku seorang yang jenis suka plan ahead. Betul. Untuk roll out and everything. So after album tu siap, dalam 2 bulan untuk kita plan all the marketing, all the apa orang kata nak push the music to the platform semua kan. So dalam 2 bulan lah macam tu. So total about 11 months sebelum berada di digital platform ni lah Kita je cakap setahun lah. Setahun kan, lah kita bagi sedap sikit lah bunyi. Tapi setahun tu macam sekejap sangat. Bunyi sekejap, macam 12-11 bulan tu macam banyak sikit lah. Betul 12 bulan. Kejap lagi kita nak tanya tentang perancangan lagi lagu ni. Ada ke kita nak buat maybe showcase tentang album ni ke? Boleh. Kejap lagi kita tanya. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum, happy weekend guys. Masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Dan macam biasa, manakah Ayu tak ada, saya jemput orang lain lah. Kita bersama dengan Against Mel. What? Yes, Against Mel bersama kita malam ini untuk mempromosikan album terbaru, iaitu album Sense and Senses. Yes sir. Yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Betul. Kepada korang yang mungkin dengar lagu ni sekadar mendengar, korang boleh try lah dengar lagu ni sebab ini dia menghadirkan deria lain pula. Betul. Deria bau dan deria bunyi. Bantai lah. Boleh lah. So kita nak tanyalah bro, memandangkan album standard mesti ada showcase. Betul. Dan saya dengar-dengar awak punya circle area pun kawan-kawan kiri kanan ada yang release album juga. Betul. Mungkin boleh cerita ataupun give hint sikit tentang showcase awak. Okay, so kita macam biasalah kalau dah release album mesti kita nak showcase the album kan. Betul. Kita nak bagi all the fans the real life punya experience kan. Yes. So kita memang ada plan, tak ada nak disclose apa-apa sangat, tapi kita je cakap lah maybe kita akan invite few performer yang juga baru release album, which is saya teka. Okay, teka. Awak punya kawan-kawan yang baru release Knuckleness. Yeah, betul. Itu salah seorang. Shout out Knuckleness, dia baru release album. Kedua Saf. Bukan. Saf, kita boleh letak dalam list. Saya saja di Mansaf tu. Macam tu. Okey, lagi seorang siapa? Okey, lagi seorang maybe kita akan invite Chronicles lah, insyaAllah. Wow, City Boys juga. Dia pun baru release juga. Betul. Yes, so 3 artis tu, 3 nama, awak, Knuckleness dan juga Chronicles. Bila tu insyaAllah kita plan June. June is gonna be a good month. Sebab yalah, kita release album pun bulan Mei. Kita tak nak lambat-lambat. So nak vibe tu masih kat situ lagi lah. Asalkan orang dah hafal lagu, kita terus jalan. Betul. You guys stay tune dekat dia punya social media lah. Kalau korang nak join showcase, nanti Against Mel akan bagi tahu update kan. Yes sir. Atau kejap lagi kita ingatkan lagi lah, suruh dia promo lagi. Kejap lagi juga kita nak tengok dia freestyle sikit, boleh ke bang? Boleh. Alright, itu dia Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Yes sir. Wagwan guys, masih lagi bersama saya Han Kabir di dalam Hot FM HMO Show. Dan kita bersama di dalam konti ni kita tidak keseorangan, kita bersama dengan Against Mel. Yes, untuk album terbarunya yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Album Sense and Senses. Yes, korang boleh check it out lah. Ada banyak featuring artis, ada ramai-ramai dope rapper, yang dah certified rapper pun dah ada, yang underground masih ada. Yes sir. Dan untuk kali ni kita dah pun borak tentang album tu. Macam biasalah yang tahu dengar tiap-tiap minggu, segmen sekarang ni adalah segmen untuk santai-santai. Kita minta guest belanja, boleh ke? Boleh. Kerana ini adalah waktu untuk freestyle session. Let's go. Yes, so kita minta lah tetamu kita belanja 8 ke 16 baris, boleh Boleh. Bersedia Boleh. Sentiasa. Di ruang dan petang sini kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Against Mel. Yeah.
beat boleh kuat lagi tak? Boleh. Okay. Yeah. Baru betul freestyle Okay. Yeah. Okay. Petang ni ada kat Hot FM. Mana yang nak datang boleh try. Korang boleh je nak send them. Okay. Sekarang ni aku malu. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Kalau kau tak tahu nak cakap apa, mungkin aku boleh cuba kali ni. Okay. Berapa bar tak kisah, Han masuk mungkin boleh teman je. Lagi 2 bar Mel, tolong sambung pula. Ya. Jari penuh dekat cincin. Wow. Cincin tapi macam dah terbalik. Patutnya cincin penuh kat jari. So sekarang aku nak pergi mana? Nak lari. Lari pergi mana? Lari jangan jauh-jauh. Okay. Kalau masuk ke laut jangan lupa bawa sauh. Oh yes. Okay. Sebab nanti kita nak berlabuh. Yes, sama-sama kita buat macam mana. Tunggu sampai subuh. Okay. Wow. Weh, freestyle ni susah lah. Bro, terima kasih lah kerana saling santai. Melengkapi. Love. Awak dan saya sama-sama boleh melengkapi Sungai Buloh. Simple. Saya lupa nak sebut tadi. Last sebut bukan subuh, patut Sungai Buloh tadi tu. Sungai Buloh. Okay. Kita rapper macam biasa lah. Rapper dah tua lah, man. Saya pun dah tua juga. Dah tua. OG juga. So kita layan teruslah album terbaru ni. Tapi kita nak layan lagu awak, Langit dan Bumi. Yes sir. Ayo kita stream dulu. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya guys, masih lagi bersama saya Han Kabik di dalam Hot FM HMO Show. Dan tadi kita dah pun dengar lagu terbaru daripada album terbaru Langit dan Bumi. Album dia Sense and Senses daripada Against Man. Dan korang pun mesti dah start tune in, dah check it out dia punya social media semua. Korang boleh terus layan, ada 9 track. Yep. Music video kita tengoklah nanti kalau ada bajet kan. Kalau management side boleh bagi bajet ke apa. Kita sekarang dah student. Dah student, so agak tight sikit So, tapi tengok ada rezeki kita buat. Tapi korang ada macam parent lah, label parent ada ke apa? Maybe ada, tak tahu. Kita tak tahu. Ini saya cucuk-cucuk lah ni. Biasalah ni. Boleh. Hopefully awak punya management dengar lah. InsyaAllah. So mungkin kepada pendengar yang baru mendengarkan sekarang ni, diorang nak check it out Against Man dekat mana? Okay, so kepada semua pendengar Hot FM, korang boleh dengar lagu-lagu saya dekat Spotify, Apple Music, YouTube, di semua digital streaming platform. Boleh search Against Man. Dan insyaAllah nama saya akan muncul dan lagu-lagunya akan muncul di situ juga. Yes. Yang menariknya tentang Against Mel ni, dia punya nama dia tak ada macam nama-nama yang pelik. Betul. Korang cari Against Mel mesti jumpa. Yes. Di social media pun sama juga. Against Mel. So kepada you guys, jangan lupa untuk terus follow and terus stream album terbaru Against Mel. Dan hopefully kita boleh jumpa dekat showcase nantilah. InsyaAllah. Yang kepada yang ingin mengikuti perkembangan tentang hip hop tempatan, korang boleh follow hmo.tv, hmo.radio dan terus follow saya di TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Kepada you guys, kita akan jumpa lagi next week, same day, same time, 9 malam, hari Sabtu macam biasa kita berduducak. Terus follow Hot FM 976. I'll see you guys next week. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Wagwan.